Ini di antara rahsia dan isyarat nak sampaikan pada kita, supaya kita berfikir, hari ni aku ni jadi pok, adakah aku pok yang hebat? Aku jadi mok hebat. Jangan kita persalahkan anak. Bahasa budak ni, mu ni habis bahasa kita kata. Habis bahasa kita kata. Sebenarnya kita lupa diri. Dalam ceramah motivasi 2-3 hari lepas, meroyak ke ibu-ibu dan bapa semua, pernah dah amat kata kita minta maaf dengan anak-anak. Abah minta maaf lah pokokmu. Abah minta maaf dengan pokokmu. Janganlah sesok dia mau dakwa abah. Di akhirat kelak dia mau dakwa abah. Abah minta maaf awal-awal lagi denganmu. Memang waktu abah peromu, didikmu, abah ada pengabaian. Abah lus. Abah banyak tak buat. Sila abah sehingga mu jadi kini. Tak tobik kita. Pasal kita ego. Kesombongan kita pasal kita pok. Mana mungkin kita boleh sujud. Tak, bukan sujud. Kita mengakui kebodohan, kejahilan abah waktu abah pegang dulu. Hari ni abah baru dengar orang ngajar ke apa gini, baru abah sedar. Abah minta maaf lah dengan pok-pok awak semua. Kita dibayar usia lagu ni. Kalau pok kita minta maaf kita, ada kita kata, ya Allah abah wang nak silap. Tidak sepuluh lah ada. Malah kita akan mari berasa Allah hebat abah aku. Kita merealisasikan sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah, sahabat-sahabat mesti dengar ta'lim, ada hadis daripada Nabi SAW. Ternanti-nanti lepas pada semaya atau bila-bila masa saja, bila bersama Rasulullah, duk tunggu semacam Rasulullah tobik ke dia, Rasulullah tobik ke dia, Rasulullah tak ke hadis-hadis Nabi. Duk nanti rasa ni pun gitu juga. Nak ayat boleh buat hal ni pun kira alhamdulillah. Ulang-ulang mari jemaah, ulang-ulang dengan orang ngajar, ulang-ulang bersedekah, boleh 10% kira hebat dah tuan-tuan. Nak ayat gambaran nak cerita kepada kita. Belum lagi atas diri Rasulullah, ibu bapa Rasulullah walaupun hidup di zaman jahiliyah, tetapi Allah Ta'ala pelihara mereka. Bapa Allah Ta'ala pelihara mereka kerana mu akan jadi manusia yang menjadi ibu dan bapa pada manusia agung. Dan kalau tidak mu hebat, sudah tentu orang akan memfitnahkan. Tak sekecek lah mama. Mula ayah dia dulu pun lebih kurang kok 3 tung sari ni nak arut. Tuan-tuan pernah dengar tak orang kecek pok Nabi perangakan? Tuan-tuan pernah dengar tak orang kecek ibu Nabi Siti Aminah Jabir? Walaupun dia hidup di zaman jahiliyah, orang tak nak fitnahkan. Kenapa? Allah Ta'ala khabar. Allah Ta'ala tidak jadikan hal demikian supaya tidak jadi fitnah. Pernah dengar di telinga kita, dan kita dengar dalam kitab dan sebagainya, menceritakan tentang bagaimana asal usul Rasulullah ni. Pok dia setahu mana, mok dia setahu. Orang tak boleh nak tik. Kita pernah juga kecek. Pada dia setahu tu pun gemuluh ayah dia jogu. Gemuluh ayah dia wah, gemuluh ayah bakar molek tu. Jak daripada tuk dia lagi. Kau tahu kau dekat apa ni? Bagus tuk dia. Kenapa? Mak dia. Oh, mak dia anuh manis lah. Tutik training lah, padalah anak sekali tu. Kita kecil. Langsunglah, sebab itu Nabi kata kalau mu nak nikah, mu kena pilih 4 kawan.
Biar ada 4 perkara ni. Satu daripadanya ialah keturunan bakal. Kerana dia akan melahirkan zuriat yang lagu mana? Nabi Muhammad SAW lahir daripada ibu yang hebat, roh yang hebat, walaupun hidup di zaman jahiliyah, seperti ikan dalam lautan, tidak pernah masing pun, masih kental. Padalah kalau lahirnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara rahsia dan isyarat nak sampaikan pada kita, supaya kita berfikir, hari ni aku ni jadi pok, adakah aku pok yang hebat? Aku jadi mok hebat. Jangan kita persalahkan anak. Bahasa budak ni, mu ni habis bahasa kita kata. Habis bahasa kita kata. Sebenarnya kita lupa diri. Dalam ceramah motivasi 2-3 hari lepas, meroyak ke ibu-ibu dan bapa semua, pernah dah amat kata kita minta maaf dengan anak-anak. Abah minta maaf lah pokokmu. Abah minta maaf dengan pokokmu. Janganlah sesok dia mau dakwa abah. Di akhirat kelak dia mau dakwa abah. Abah minta maaf awal-awal lagi denganmu. Memang waktu abah peromu, didikmu, abah ada pengabaian. Abah lus. Abah banyak tak buat. Sila abah sehingga mu jadi kini. Tak tobik kita. Pasal kita ego. Kesombongan kita pasal kita pok. Mana mungkin kita boleh sujud. Tak, bukan sujud. Kita mengakui kebodohan, kejahilan abah waktu abah pegang dulu. Hari ni abah baru dengar orang ngajar ke apa gini, baru abah sedar. Abah minta maaf lah dengan pok-pok awak semua. Kita dibayar usia lagu ni. Kalau pok kita minta maaf kita, ada kita kata, ya Allah abah wang nak silap. Tidak sepuluh lah ada. Malah kita akan mari berasa, Allah hebat abah aku. Hebat abah aku. Pasal kita sudah boleh berfikir, tak apa abah. Abah boleh perok kita boleh setahun ni nak balas dunia akhirat, tak boleh dah abah. Abah boleh jadikan kami lagu ni nak balas dunia dan akhirat, tak boleh. Kami nak balas setitik susu, air susu yang titik dalam mulut kami pun tak nak balas dah mok. Mok melahirkan, mok ngandung ambur 9 bulan nak balas langit dan bumi seksinya tak nak balas. Anak akan lagi menyanjung kita bapa. Pasal dia meletakkan kita ni adalah hebat. Nak ayat ni. Ambo ayat macam motivasi ambo gitu ya. Pelajar-pelajar yang nak ambil SPM tu dia jemput ambo 2-3 hari lepas dia satu sekolah. Ambo kata klik di rumah, kata ibu-ibu bapa semua, minta tolong dengan anak. Minta tolong dengan anak, kata tolong awak molek periksa. Abah minta maaf lah. Sebenarnya kelalaian abah menyebabkan mu mari sekolah sini. Patut mu ngaji sana supaya saya mu hebat-hebat. Kelalaian abah. Banyak ruang-ruang yang abah tidak sempurnakan mendidik awak. Tapi ada lagi masa ni abah nak minta tolong dengan pokok awak. Sungguhlah molek. Pasal untuk masa depan awak. Kita gitu ayat ke anak. Oh, monyok anak. Pada takdir kalau kita mati, dia hidup sampai umur supaya kita, dia akan teringat sampai bila-bila. Arwah ayah aku dulu pernah minta dengan aku, sampai menangis sampai gitu. Mau aku pun gitu juga. Amo ingat muslimin muslimah, arwah ayah hamba ni orang Negeri Sembilan, orang Minangkabau. Dia tidaklah halir seperti imam ke apa gini. Waktu dia sakit, dia nyakit dulu. Amo bosu. Siapa kali ni yang ingat?
kata-kata dia, skrip dia tak mau ingat. Dia kata ke dia kan, dia kata tak baca ke Quran ayuh nak dengar. Dia kata kamu, dia kata tak, dia kata baca ke Quran ayuh nak dengar. Nah, dia tak sering dengar tak imam baca, dia tak sering dengar tak imam baca. Dia nak dengar daripada suara anak dia. Kita pun baca lah gitu. Dia pun menangis. Masih ingat. Bila seorang ibu, seorang bapa minta dengan anak. Anak kita manusia juga, dia ada naluri. Dia tengok mimik muka kita, nada suara kita, permintaan kita tu mungkin serta dengan taufik hidayah, terpaku di kepala dia dan tercucuk di hati dia. Benda bukan impossible. Dia boleh U-turn dalam masa yang sama bila Allah Ta'ala kehendaki. Tapi kalau kita duk kutik marah, basuh gotu basuh gon, mung ni wak mana-mana pun tak jadi dah. Tidak nurung abang, tidak nurung kakakmu, bukan jadi kehormatan. Dia akan dapat membezakan. Dia kata ayuh bezakan dia. Ayuh lebih menyanjung abang, ayuh lebih menyanjung kakak. Aku ni kotak pakar, kotak pakar, kotak pakar. Manusia perlu dipuji, manusia perlu dijunjung, apatah lagi anak. Nampak? Jadi muslimin muslimat semua, itulah di antara yang Allah Ta'ala datangkan Abdullah dan Siti Aminah, nak gambarkan pada kita akan lahirlah manusia yang agung, lahir daripada ibu bapa yang hebat. Bila kita memahami hakikat yang demikian, sudah tentu kita akan beristighfar dan memohon keampunan dengan Allah Ta'ala. Banyaknya silap kita mendidik anak, banyaknya silap kita menguruskan urusan kekeluargaan, banyaknya silap kita dalam kejahilan kita. Khutbah minggu yang keempat dulu, 4 minggu yang lalu, tak ingat kata imam baca khutbah, mengajar kepada kita bagaimana menjadi seorang ibu dan bapa yang memiliki ilmu keibu-bapaan. Tak ingat khutbah 4 minggu yang lalu, menyarankan supaya ibu ada ilmu jadi seorang ibu, jadi seorang bapa juga kena ada ilmu. Kerana untuk melahirkan anak-anak yang hebat, ibu kena ada ilmu, pak kena ada ilmu. Bagaimana skill kita mendidik anak yang diredai oleh Allah Ta'ala. Dah kalau Nabi kata 7 tahun suruh semaya, kalau tengok masjid mana orang anak 7 tahun mari semaya, malah khabar lain pula. Hak Nabi suruh tu kita tolong khabar lain pula. Allah ayahmu sia kat budak-budak 7 tahun baru tak tahu ke satu lagi. Allah boleh kau dengar dia tu ngajar kak. Lalu dia tu kita becik dia tu tak tahu nama kau, dia tahu nama kau. Macam dia tu suruh hari anak 7 tahun. Apa nak suruh kita tidur di masjid? Biarlah dia mari tidur di masjid, tak apa. Naik pun hari dia tu tidur, tak maya. Sokong budak hak tua tidur dia dah. Ini aku budak hak tua boleh tidur sorok setahun ni. Boleh tidur dah. Dah kalau hak tua tidur, budak laki lah. Itu Nabi ajar tu. Kata dia tak apa. Nak erik guano, nak halus sebelah dia tak apa, nak duduk kabar lain. Duk nyanyi ke budak. Sungguh ayahmu
Dia besar, dia reti sendiri lagi masjidnya. Demo pun baru pagi ning ya. Oh, nak bahaya kita kelip. Mepeh lagi. Jolok.